Yang berhormat Tuan Speaker, salah satu inisiatif memperkasakan ketua kampung ini juga saya sebutkan tadi dalam program pembangunan luar bandar, iaitu program Hari Komuniti Kampungku Sejahtera. Merupakan satu pendekatan akar umbi yang mencerminkan tekad kerajaan negeri untuk mendekatkan dasar pembangunan terus kepada rakyat luar bandar, khususnya komuniti desa yang menjadi nadi negeri Kedah. Program ini bukan sekadar acara tahunan ataupun projek simbolik, ialah manifestasi kesungguhan kerajaan dalam menangani cabaran sebenar yang dihadapi rakyat di kampung, termasuk isu kekurangan infrastruktur asas, akses kepada perkhidmatan sosial, peluang ekonomi yang terhad, serta pengukuhan semangat komuniti setempat. Sebenarnya program ini adalah program yang kita turun ke bawah. Selepas program ini dijalankan, kita akan ada program ziarah. Ziarah ini di antaranya kita akan bertemu dengan keluarga yang terlibat, anak yang terlibat dengan dadah. Dan kita ziarah juga daripada kalangan penerima sumbangan daripada JKM yang orang yang bertanggungjawab sebagai ketua rumah itu berada di dalam kita bertemu dengan keluarganya untuk memberi semangat, tanda kita syakna kepada mereka walaupun berlaku penahanan kepada suami mereka, tapi kita tetap, kerajaan negeri tetap memberi nasihat kepada mereka. Dan masa yang sama kita ziarah juga anak-anak yang terlibat dengan program The Pearl of Kedah. Bila kita ziarah secara tak langsung, saya membawa kepimpinan masyarakat setempat. Baru ni di Belantik, saya bawa ziarah sebuah rumah. Saya sendiri pun rasa dalam kaitan pun sebab saya bagi sedikit sumbangan, bagi pada anak kecilnya sedikit sumbangan. Ibunya berkata, Alhamdulillah, 2-3 hari dah tak boleh motong. Allah Ta'ala hantar rezeki pada hari ini kepada kami. Tak banyak kita bagi. Saya tanya, motong ni pokok sendiri ke? Dia kata pokok orang. Motong ni 6 hari dapat 300. 300 ni dia kata, buat getah ni murah sekarang ni, tak mahal. 300 dapat seorang 150, bagi 2 dengan tokey. Saya terpaksa bagi pula RM50 kepada orang yang jaga anak saya. Saya dapat 100, itulah yang saya nak belanja. Saya mohon sangat-sangat kita naiklah harga rantai getah ini supaya rakyat dapat merasailah apa yang sedang berlaku. Sedangkan pihak cukai tinggi, SST ada, beli apa pun barang ada, kita bagi walaupun sedikit. Saya dengan rasa sebab dan rasa tenang hati dia, tak tahulah, kita bagi dengan sedikit nilai. Dia kata bolehlah makan 2-3 hari. Saya rasa, ya Allah, inilah rakyat yang realiti sebenarnya. Dan bila saya turun ke bawah, secara tidak langsung saya melihat rumahnya. Rumahnya seperti mana lampu yang ada di atas ini. Tapi kita nampak lampu. Tapi kalau kita tengok rumah dia, bukan nampak lampu. Nampak apa? Nampak langit. Inilah realiti. Dan insyaAllah saya maklum pada YB Datuk Seri Menteri Besar, dia kata dah bagi dah. InsyaAllah kita akan laksanakan penambahbaikan. Dan saya menyeru dalam Dewan yang mulia ini. Saya menyeru kepada seluruh MKK. Seluruh MKK tolonglah memberi keperhatian. Sebenarnya di peringkat daerah ini ada peruntukan-peruntukan yang boleh disalurkan kepada rakyat yang memerlukan dengan kita kata penambah baiki rumah ni dengan kadar segera. Ada juga kepada yang berhormat, 16.6 juta itu ada sebahagiannya adalah untuk bajet pembaiki rumah untuk membantu masyarakat. Dan saya mohon kepada seluruh MKK memberi maklumat-maklumat yang kadar segera. Sebab kita pun ada CSR, kita ada zakat, kita ada pelbagai lagi agensi yang boleh menolong kita. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, kita rasa biasa adalah rumah aku pun tirih, rumah dia pun tirih, ikut suka sama-sama kita rasa. Tidak begitu. Kita masuk dengan anak OKU ada, rumahnya penuh dengan besen-besen yang ditadah ketika hujan turun. Ini suatu yang kita rasa perlu diberi kita panggil tindakan yang segera. Tapi alhamdulillah tindakan segera telah dibuat oleh Datuk Seri Menteri Besar.